Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem Siksa Kubur. Okey, filem ini merupakan filem arahan Joko Anwar. Aku memang literally kurang minat Joko Anwar, tapi a few days back aku banyak menonton juga filem-filem Joko Anwar ni. Sebelum ni aku dah tonton Pengepungan di Bukit Duri. Filem ni mempunyai tema yang agak bagus. Aku dah review pasal filem tu. Dan ini ialah filem pasal Siksa Kubur. Bagi aku filem ni orang akan compare dengan satu lagi filem tu yang Siksa Neraka, but I believe that this one is very heavy, very good in storytelling, dan aku rasa ini adalah filem yang aku suka daripada pengarah Joko Anwar. Okay, kita akan bercakap pasal filem Siksa Kubur yang mana aku tonton dekat Netflix. Okay, tapi sebelum tu kita intro. Baik, the thing is, benda yang aku paling suka pasal Siksa Kubur ialah filem ni tak begitu pergi jauh kepada benda-benda yang nak mengedukasikan kita sebagai penonton, nak mendidik kita pasal Siksa Kubur. No, itu semua tugas ustaz-ustaz. Okay, tugas-tugas Google. Tapi dalam filem ni Joko Anwar bertitik tolak daripada satu kejadian yang memang semua kita pernah tahu. Dulu masa sebelum adanya Facebook, sebelum adanya internet, dan bukan internet, sebelum adanya Google kan, ustaz-ustaz pernah tunjuk pasal suara dari kubur, suara orang kena siksa. Filem ni bertitik tolak dari situ. It's kind of genius sebab aku rasa memang filem ni based on apa yang Joko Anwar lalui sendiri. Aku pun pernah dengar video-video tu. I don't know, sampai dah sekarang aku tua, aku dah dewasa ni, aku sendiri antara disbelief sama ada suara tu betul-betul atau tak. Okay, sebab ketika itu banyak benda-benda yang sangsi. Macam orang disumpah, orang derhaka disumpah jadikan pari lah, apa macam-macam ketika itu. Okay, dan filem ni bertitik tolak daripada situ. It's kind of good. Aku suka. Okay, bila aku start, oh pasal ni, maksudnya benda ni bukan hanya dekat Malaysia je lah, dekat Indonesia pun berlaku benda sama lah. Maknanya video rakaman tertular sampai ke sana, ataupun memang asal dari sana, aku tak pasti. Okay, so bila dalam filem ni bercerita pasal seorang lelaki dengan seorang perempuan lah, Sita dengan siapa tak ingat. Okay, mak ayah dia disebabkan satu insiden pencuri dia masuk kedai roti ni. Okay, ayah dengan mak dia meninggal dunia disebabkan satu letupan. Okay, letupan ni pula dibuat oleh seorang pengebom berani mati lah, yang mana dengar suara kubur ni dan dia nak mati syahid. Baik, the story goes to 3 stage istilah aku, daripada dia budak, kemudian masuk sekolah agama, pesantren, kemudian sampai ke besar, dia nak dengar betul ke tak ada siksa kubur ni. Okay, so the question is that, bila aku tengok macam okay, tu je dia masuk kubur kan, lepas tu dia keluar kan, tak ada apa, nothing. The story memang berjaya menyeksa aku daripada pertengahan tu. Selepas Sita tu keluar daripada kubur tu, ya, itulah penyiksaan terbesar bagi aku, sebab aku dah mula start disbelief. Sebab disbelief sama ada benda yang berlaku selepas itu adalah betul, atau sebenarnya satu khayalan ataupun satu imajinasi. Dan in the end, bila sampai ke hujung, kita akan dapat satu huraian lengkap on the whole things yang bagi aku sangat, boleh dikatakan, unik dan begitu, orang kata macam mana, Joko Anwar punya style lah. Okay, dan aku boleh kata the whole movie memang slow, normal lah, it's kind of Joko Anwar kan, tapi ini style dia. Dan aku boleh katakan aku suka movie ni sebab satu, movie ni memang dare to challenge the belief itself. Dia bukannya nak anti kepada siksa kubur tu. Aku tak nampak pun yang Joko Anwar tu nak kata oh siksa kubur tu tak wujud and so on. Tapi dia bring something to us untuk kita fikirkan tentang penyiksaan batin, penyiksaan fizikal. Banyaklah benda-benda yang bagi aku diutarakan dalam dialog-dialog yang bagi aku agak keras, tetapi it's kind of untuk kita sebagai penonton ni, kita akan mula menjawab, kita akan mula memikirkan, dan kita akan mula rasa yang ya, itu pun betul, tapi yang kita percaya ni pun betul. Macam tu.
So aku ingatkan movie ni hanya akan terhenti macam tiba-tiba pergi masuk kat roh apa ni, panggil balik, tiba-tiba ada pasangan orang tua tu curang lah, apalah. Tapi bila kita tengok balik, fikir balik on the whole things lah yang berlaku dalam filem ni, semuanya adalah penyiksaan terhadap Sita. Ini yang interpretasi aku lah, yang aku faham melalui apa yang aku tonton. Okay, aku dah macam anggap this is something wrong somewhere, sebab ada ular lalu, ular tu pergi saja, tapi yang dalam kubur tu adik dia, abang dia bawa keluar kan, abang dia bawa keluar apa semua, dan aku rasa adakah betul dia bawa keluar kan. Dan in the end it's wrap up sebagai satu benda yang bagi aku mudah lah nak cakap. Senangnya siksaan kubur ini adalah satu benda yang macam mana kita nak cakap, benda yang kita takutkan, paling ditakuti, adalah apa yang kita akan hadapi dekat sana. Macam itulah lebih kurang. Tapi bagi aku movie ni perlu penontonan yang orang matang lah. Maksudnya kalau mungkin budak-budak tengok ke apa ke, it's kind of perlu some educational tambahan sikit, tambahan info and so on. Dan bagi aku sebagai penonton dewasa, aku suka movie ni. Movie ni memang agak heavy sikit. Dia memang pergi ke arah-arah yang bagi aku agak berani lah untuk filem religious style macam ni kan. Tapi instead of siksa neraka versus sisa kubur, this one is truly memang masterpiece lah dari segi storytelling. Dan macam biasa, ending dia tu memang macam habis macam tu je, apa yang berlaku. Dan aku rasa bila aku dah habis tonton memang filem Joko Anwar ni, aku habis tonton saja, aku capai Google, aku baca, aku fahamkan dan aku reflect balik, macam tu cerita dia. Dan bagi aku movie ni adalah 5 out of 5. Memang aku rasa this one is, dia tak menakutkan dari segi hantu tau, dia menakutkan dari segi pemikiran, dari segi cara dia persembahkan movie ni. Ada babak-babak yang kita rasa claustrophobic, rasa rimas, cara dia shoot tu memang padu gila. Dan bagi aku movie ni adalah movie yang sangat bagus, sangat menarik. Dan bagi aku ini adalah betul-betul siksa kubur yang betul-betul disampaikan, bukan secara directly macam aku nak tengok siksa kubur, buat gambaran neraka lah, apa semua. No, movie ni dia tak ke situ. Dia tak bawa sampai ke tahap kita rasa disbelief tentang siksa kubur ni. Dia bawa ke arah kita percaya bahawa memang siksa kubur itu ada kepada orang-orang yang selayaknya kan. Ada scene yang adalah yang dia just imagine kan, scene siksaan tu apa semua, tapi skill yang kecil, skill yang sesuai dengan apa yang cuba nak dihuraikan. Dia tak terlalu lebih-lebih. Dan bagi aku, wow, aku tabiat movie ni, memang layan. Go and watch it. Mungkin ada persoalan-persoalan yang akan dibincangkan. Dan what do you think about this movie? Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.